Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang dimaki tuan-tuan dan puan-puan. Barang panas ada kat tangan saya ni. Barang panas ada kat tangan saya sekarang ni. Satu barang yang kita tunggu sejak 1957. Satu peristiwa besar telah berlaku pada malam semalam, pada 2 hari lepas sebenarnya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lin, apa khabar? Lin mana ni? Kak Linda Baruni ke Lin orang lain yang saya tak kenal kan. Tapi terima kasih sebab masuk. Ni, barang yang sangat-sangat panas ada kat tangan saya. Barang yang baru keluar daripada satu tempat yang kita tunggu-tunggu sejak 97. Apa cerita ni? Cerita ni cerita apa sebenarnya? Cerita hati bercerai ke? Bukan. Tak ada kena-mengena hati bercerai kan. Itu bukan barang panas. Itu barang sibuk hal orang je kan. Apa lagi? Apa cerita ni yang tengah panas kat tangan saya ni kan? Satu benda yang paling besar berlaku dalam negara ni sejak 97 ada kat tangan saya ni. Baru berlaku dalam 2 hari lepas kan. Satu, saya amat gembira lah kan. Saya amat gembira dengan perkara yang baru berlaku ni. Sebab saya antara sahabat-sahabat yang dan juga sahabat-sahabat terlibat dengan perkara ni sejak lebih kurang 5 tahun lepas. Satu usaha yang panjang ya, yang mengambil masa, yang membuatkan perkara ni jatuh bangun. Melalui perkara jatuh bangun sejak beberapa tahun lepas. Juga ialah kesinambungan kepada pejuang-pejuang yang memperjuangkan perkara ini. Ini perkara yang memberi makna kepada merdeka ni. Dah nak masuk ni dah. Dah nak masuk bulan merdeka ni. Alhamdulillah, syukur. Barang panas ni sekejap lagi kita baca. Kita akan baca barang panas ni. Datang daripada seorang peguam terkenal. Dia telah pas perkara ni pada saya. Sekejap kita akan pergi ke perkara ni. New Balon Kampus ni ada kena dengan cerita masa pertama kali jumpa di KL Central. Itu kurang panas daripada perkara ni. Ini lebih panas kan. Ini lebih panas, ini lebih besar. Lebih besar, tapi dia melibatkan sejarah juga. Tapi sejarah yang lebih besar. Yang lebih besar, yang telah menyelamatkan ribuan sebenarnya. Ribuan manusia dekat muka bumi ni kan. Saya tak tahulah. Sebenarnya saya malas nak live malam ni kan. Saya malas nak live. Lepas tu saya ada buat kerja saya. Tak settle lagi. Lepas tu bila dapat khabaran daripada semalam, sebenarnya ada 2 perkara besar berlaku kan. Perkara yang kita bagi warning. Perkara yang menyebabkan antara portal yang kami usahakan dulu kena ban kan. Kena tutup kan. Kena tutup oleh tu kan. Penyokong seksualiti merdeka tu kan. Perkara yang melibatkan kemerdekaan negara ni kan. Perkara yang melibatkan kemerdekaan negara ni. Sejak 97 perkara ni diperjuangkan. Kita ni selalu bila kita live dalam ni, selalulah saya sebut kan. Saya sebut, kalau kata kita betul-betul merdeka, perkara pertama yang kena buat ialah perkara yang telah berlaku 2 hari lepas kan. Ramai orang tak tahu tentang perkara ni kan. Ramai orang tak tahu perkara ni sebab ianya tidak diwar-warkan. Kerana semua page-page, semua media-media sosial, semua penggerak-penggerak dan aktivis media yang bercakap tentang perkara ni, mereka telah di-ban dan dikunci mulut sejak seberapa lama dulu kan. Dan perkara ni walaupun dikunci mulut, tetapi itulah, kalau kata Allah nak benda tu berlaku, dia tetap berlaku. Sejak 1957, usaha ini telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita sejak zaman dulu lagi kan. 68 tahun, bulan merdeka tahun ni kan. Ini pertama kali dalam sejarah negara ni kan, satu dokumen yang saya nak tunjuk sekejap lagi kan, telah berlaku 2 hari lepas. Dia satu kesinambungan sebuah perjuangan yang sangat-sangat panjang, yang disambung oleh satu generasi ke satu generasi dan diteruskan legasi perjuangan tu oleh sahabat-sahabat kita kan. Alhamdulillah, saya bersama juga dengan kumpulan-kumpulan ni daripada awal, dan pada penghujung-penghujung ni dibawa pula oleh sahabat-sahabat kita meneruskan perjuangan tu. Semalam 2 hari lepas dokumen ni dah sampai. Apa dokumen ni? Ia sebuah alasan penghakiman. Satu alasan penghakiman yang telah diputuskan dalam sebuah mahkamah kan. Dalam sebuah mahkamah dan di dalam mahkamah tinggi di Kelang, dalam negeri Selangor Darul Ihsan kan. Keputusan ni telah diputuskan lebih kurang dalam 2 tahun lepas. Berlaku satu usaha oleh kumpulan-kumpulan cuba mencabar beberapa enactment pentadbiran Islam di dalam beberapa negeri, dan juga mengambil satu keputusan mahkamah yang pernah diputuskan pada tahun 2021 dah salah saya sebelum ni, 2018 sorry kan. Dan benda ni sebenarnya
Kalau kata kita merdeka, kan? Kalau kata kita merdeka, kan? Negara ni merdeka. Perkara pertama yang perlu dimerdekakan ialah konstitusi kita sendiri, kan? Perlembagaan persekutuan kita tu sendiri, kan? Sejak ramai yang tidak tahu, kebanyakan daripada kita tidak tahu dan tidak faham bahawa negara ni walaupun dah merdeka sejak 1957, kan, dikatakan merdeka lah, ramai yang membuktikan kemerdekaan tu pun juga, kan. Tapi sejak 1957, perlembagaan persekutuan yang kita pegang pada hari ini, yang dijadikan asas pembinaan negara ni, kan, yang menjadi punca kuasa kepada semua yang ada dalam ni, punca kuasa kewujudan institusi raja, institusi parlimen, institusi kehakiman, dan semua ni perlembagaan persekutuan tu sehingga 2 hari lepas teks sahihnya kekal di dalam bahasa Inggeris, kan. Ialah teks rasmi dia, ialah teks dalam bahasa Inggeris. Apa nama merdeka, apa erti merdeka, kalau kita sampai hari ini teks kolonial tu dengan bahasa kolonial tu masih dipegang oleh kita, kan, masih dipegang sebagai teks rasmi ni, walaupun orang kata oh tak besar mana, tapi benda ni lah yang impact paling besar. Perjuangan kemerdekaan dia kena bermula dengan merdekakan dokumen asal asas pembinaan negara ni, perlembagaan persekutuan, mesti di dalam bahasa Melayu. 67 tahun tak tahulah apa jadi, kan. Kita interview ramai orang, kita buat paksaan, kita buat banyak desakan, kita buat banyak tekanan masa dengan NGO dan sebagainya. Alhamdulillah, dalam 2 hari lepas, dalam satu kes, sebenarnya kes ni dimulakan oleh pihak bukan Islam yang cuba mengubah beberapa enactment Pertubuhan Islam dan tafsiran dan perlembagaan ni untuk membolehkan mana-mana anak-anak mu'alaf, kan, mana-mana anak mu'alaf yang masuk Islam atas dipanggil unilateral commission, kan, pengislaman sebelah pihak, persetujuan daripada bapa atau mak yang masuk Islam tu, mereka nak cuba batalkan semua tu, tapi itu perancangan mereka. Perancangan Allah lebih hebat, kan. Dan saya suka dengan nombor ni, 313 ni. Terima kasih 313 ni. 313 ni sangat-sangat bererti bagi saya yang tengah tengok pada malam ni. Dan hari ni saya sangat gembira sebab semalam 2 hari lepas hakim yang memutuskan kes itu menolak kes ni, kan, kerana atas alasan tidak ada local standby, tetapi di dalam alasan penghakiman dia mengangkat satu perkara yang sangat-sangat besar dalam negara ni. Satu perkara yang kalau kata orang datang kalau dia ingat peristiwa terbesar dia pasal gosip ke apa, tidak ada. Tapi ini mengenai satu dokumen yang bercakap tentang asas negara ni, kan, asas negara ni. Perlembagaan persekutuan sejak dulu lepas dalam penghakiman yang telah dibuat, asas penghakiman yang ada kat tangan saya ni menyebut bahawa pada 2003, kan, pada 2003 Yang di-Pertuan Agong, Raja Perlis, Sri Paduka Baginda Raja Perlis telah merasmikan teks terjemahan tu sebagai satu teks rasmi dan mengangkat teks tu sebagai satu teks rasmi dalam perlembagaan persekutuan, kan, dalam perlembagaan persekutuan sebagai teks rasmi bahasa Melayu, kan. Dan ini yang menjadi suatu perkara yang macam kalau tuan-tuan tengok kalau biasa dengan live kita, kan, dalam live kita selama ni, baju ni sebenarnya daripada perjuangan yang kita buat sejak daripada hari itu. Saya pakai baju ni balik sebab saya bangga dan saya ucapkan terima kasih kepada pasukan-pasukan peguam, sahabat-sahabat pejuang-pejuang bahasa, NGO, sahabat-sahabat saya dekat Pembela dulu, dan juga mereka-mereka yang membantu, kan, kumpulan-kumpulan yang membantu kita untuk bergerak dulu, kan, termasuk pihak-pihak dari istana sendiri, kan, beberapa istana yang membantu juga dalam perkara ni. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak, junjung kasih kepada yang membantu pergerakan ni. Dan Alhamdulillah pada hari ni, walaupun usaha ni digerakkan berlapis-lapis, saya ingat lagi semasa saya dekat Pembelaan, sebelum saya jadi Setiausaha Agong kat situ pada 2021, kami melancarkan satu projek untuk memastikan perlembagaan persekutuan di dalam negara ni dia angkat teks rasmi dia ialah teks bahasa Melayu. Ini satu perjuangan yang paling utama sebenarnya. Kalau kita nak kata merdeka, inilah dia benda yang kena buat, kan. Dan kita pergi ke pejabat Perdana Menteri, menyerahkan memorandum menuntut perkara ni antara perkara paling utama yang kami mahu, NGO Islam mahukan, NGO Melayu mahukan, supaya perkara ini diberikan keutamaan untuk diangkat, kan, dan diselesaikan. Walaupun ini menerusi keputusan yang dibuat oleh mahkamah, bukan kuasa eksekutif, tetapi diputuskan oleh mahkamah, maka ia akan mengikat kuasa eksekutif untuk menurut dan menjalankan kerja-kerja seterusnya untuk mengangkat teks perlembagaan persekutuan dalam bahasa Melayu sebagai teks rasmi dan teks paling sahih dalam negara ni. Dan ini, jangan ingat impact ni kecil.
Jangan ingat impak kepada perkara ni sangat-sangat kecil dan tidak signifikan. Dia sangat-sangat besar. Dia sangat-sangat besar dan meletakkan balik negara ni pada asas dia paling betul kan. Bahawa negara ni asas paling utamanya ialah Melayu, Islam dan juga beberapa perkara yang telah diputuskan dalam Perlembagaan Persekutuan kan. Dan ini kalau ingat impak dia kecil, kena ingat peristiwa ini berlaku kerana atas tindakan mahkamah yang dijalankan oleh kumpulan bukan Islam untuk memastikan bahawa anak-anak mualaf yang masuk Islam secara unilateral conversion sebelah pihak tu, mereka nak batalkan pengislaman anak-anak ni berdasarkan keputusan yang dibuat sebelum tu kan. Dan ini menyelamatkan akidah beribu-ribu umat Islam. Walaupun perkara ni mungkin orang rasa tak penting sangat sebab memang mungkin dia orang rasa tak apalah, itu bukan hal kami kan. Tapi ini tuan-tuan yang bersama perjuangan ni daripada awal dulu, daripada zaman-zaman merdeka lagi, dengan kempen-kempen yang dibuat sebelum ni kan. Kempen-kempen yang dibuat, kalau kita tengok kempen keranda bahasa kan, keranda bahasa nombor 1, kempen keranda bahasa Act 152 yang nombor 2, dan banyak kempen yang dijalankan oleh mereka-mereka yang telah pergi tu kan. Golongan perjuangan telah pergi tu. Dan hari ini apa yang mereka perjuangkan, semoga ini mendapat ganjaran di sisi Allah dan apa yang telah mereka usahakan. Dan saya rasa Alhamdulillah apa yang berlaku pada hari ini berlaku di depan mata saya, dan apabila kita terlibat dengan ini dan benda ini berjaya diselesaikan semasa ini, dan kita dapat lihat kejayaan diusahakan sejak berpuluh-puluh tahun lepas pada hari ini. Dan ini satu benda yang saya rasa terharu lah. Saya rasa sebab bila saya baca keputusan ni kan, saya baca keputusan ni, saya berasa sangat sebab saya dah lama tak aktif dalam apa grup-grup aktivis ni, sebab saya dah letih bercakap dan action pun tak menjadi kena sekat dan sebagainya. Lepas tu tapi masih ada sahabat-sahabat kita yang meneruskan perjuangan tu. Semoga Allah merahmati tuan-tuan semua. Dan apa yang berlaku dalam peristiwa ni, kejap kita pergi. Saya nak baca komen sikit. Dan ini tuan-tuan dan puan, memang walaupun tak tahu bagi setengah orang tu ini tak ada apa-apa, tapi inilah perkara paling besar. Kalau kata kita merdeka, ini adalah milestone yang perlukan pengisian kemerdekaan tu kan. Pengisian untuk memaknakan kemerdekaan tu, kita mesti membalikkan negara ini kepada asas usulnya kan. Asas usulnya ialah apa? Bahawa ini ialah ketamadunan orang-orang Melayu, bahawa dekat sini ialah sebuah negara Islam, bahawa semua prinsip-prinsip mengenai Islam dan Melayu dan perlembagaan itu perlu ditegakkan. Dan selama 67 tahun, bayangkan bahasa ni, kita kata kita merdeka, tetapi jiwa kita masih kolonial kan. Perlembagaan yang menjadi asas kepada negara ni, yang menjadi asas kepada pembinaan negara ni masih di dalam bahasa Inggeris. Kerana itulah di dalam mana-mana mahkamah, apabila dibawa apa-apa pertikaian, maka teks bahasa Inggeris itu akan dirujuk sebagai teks rasmi dan teks yang akan menentukan apa-apa keputusan kan. Dan semalam, 2 hari lepas, perkara ini dah berubah. Harapnya perkara ni apabila dibawa dan dicabar ke peringkat Mahkamah Rayuan, kita doakanlah sama-sama supaya nanti hakim-hakim di peringkat mahkamah lebih tinggi itu pun juga akan membantu supaya orang kata mengiktiraf keputusan ni dan mengukuhkan lagi keputusan ni, supaya selepas daripada keputusan di dalam mahkamah ni, maka perkara ni perlu dibawa kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk dirasmikan dekat situ kan. Perkara ni dah 20 tahun lebih daripada 2003 kan. Daripada 2003 apabila terdapat usaha ni digerakkan semasa zaman Tan Sri Rais Yatim. Kita interview semasa nak buat pressure kan, kempen tekanan untuk memastikan perkara ni dicepatkan. Pada 2021 kita bergerak dengan pasukan-pasukan peguam, Datuk Zainal Rijal, lepas tu Hanif Katri, Tuan Hanif Katri, semoga Allah bagi kesihatan, dan juga peguam-peguam yang bersama dengan mereka, ramai kumpulan-kumpulan ni bersama kita, kumpulan-kumpulan media seperti media saya sendiri lah, dulu Samudra.my, dan juga TV per TV, sekarang ni Merdeka Times, dan juga kumpulan-kumpulan media yang membawa agenda Melayu Islam ni, diberi tekanan, macam-macam tekanan kita kena. Saya punya media kena ban untuk bawa perkara-perkara seperti ini, tapi tak apa kan, perjuangan tu masih berjalan lagi.
masih berjalan. Kita ni tak perlukan kepada form kita tu sendiri kan. Kita ni tidak perlukan kepada kewujudan kita tu sendiri untuk benda tu berjalan. Kita hanya perlu berusaha sedikit saja kan. Berusaha dan Allah yang menyelesaikan perkara ni. Allah nak tengok kita usaha saja. Dan hari ni selepas 5 tahun lebih kan. Selepas 5 tahun lebih perjuangan tu disambung daripada perjuangan sebelum ni, diletakkan satu projek dengan milestone tertentu untuk capai sampai tahap ni. Alhamdulillah hari ni perkara tu dah mula membuahkan hasil. Walaupun dia jatuh bangun dia, walaupun ada kekalahan di peringkat mahkamah, tapi syukurlah barisan peguam-peguam ni. Mungkinlah nanti kalau saya sempat nanti mungkin saya kontak kumpulan-kumpulan peguam yang terlibat dengan usaha ni dan juga kumpulan-kumpulan aktivis yang terlibat dalam perjuangan ni untuk kita bersama kita sembang dia. Macam kita sembang dalam kita buka kotak live tu kan, mungkin saya akan buka kan supaya kita boleh dengar macam mana perkara ni dijalankan dan digerakkan. Dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, walaupun perkara ni nampak macam teknikal, walaupun perkara ni nampak macam terlalu berat ke apa, melibatkan undang-undang, perlembagaan dan sebagainya, percayalah tuan-tuan, dan inilah yang menjadi asas kepada semua hak yang akan menentukan hak-hak kepada orang Islam, orang Melayu dan rakyat dalam Malaysia ni kan. Kepentingan Melayu terjaga oleh perlembagaan. Tapi bagaimana kepentingan Melayu tak terjaga oleh perlembagaan kalau perlembagaan itu sendiri masih dalam bahasa Inggeris sehingga hari ni kan. Sehingga 2 hari lepas kan. Dan keputusan di dalam mahkamah ni dia perlu dijalankan kan. Dia perlu dijalankan oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif tu nanti kan. Ya. Kejap saya tengok. Putus-putus. Kejap tuan. Okey ke? Mike. Boleh dengar ke? Mike saya ni sampai patah hari ni kan. Punya seronok sampai patah mic ni, tak boleh sangkut kan. Patah. Tapi tak apa, dah 2 mic patah kan. Hari ni satu lagi mic patah. Jadi saya kena pegang mic ni. Tak boleh lekat kat baju dah, dia dah patah. Dia terlampau seronok sampai mic tu patah kan. Jadi boleh tengok ni patah ni. Tak apalah, nanti saya repair. Esok pasang gam ke apa benda kan. Nanti boleh. Dan ini benda yang saya bersyukur sangat-sangat lah kan. Punya seronok sampai level tu kan. Betul. Bob Legend kena flashback, nak buat macam mana? Semua orang kena macam tu kan. Ambil selotip, letak vermin mata. Okey, nanti esok saya buat. InsyaAllah. Lambat sangat memanglah nak buat macam mana. Boleh. Okey, terima kasih, tak putus. Terima kasih. Belekat kat baju ni tak boleh nak buat apa. Disiplina, terima kasih masuk. Tak jumpa lagi, sorry. Sibuk. Ready mas, orang Melayu kena sedar, tanah Melayu, tanah orang Melayu. Betul, tanah ini memang tanah orang Melayu. Dalam Perlembagaan Persekutuan, kalau kita baca Perlembagaan Persekutuan tu, bukalah Perlembagaan Persekutuan, carilah yang orang dah sebut kan, Melayu, India, Cina. Tak betul. Kita kena betulkan pemimpin-pemimpin kita yang bila bahasa dia mesti bahasa dia kena sama dengan apa yang disebut oleh Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan sebut apa? Melayu, Bumiputera dan lain-lain. Sebut macam tu. Kena sebut macam tu kan. Perlu perlembagaan macam tu. Kalau kamu tak percaya pada perlembagaan, kamu tidak suka dengan perlembagaan, pergi tempat mana yang kamu suka kan. Tempat mana yang kamu suka dengan perlembagaan yang kamu suka. Itu saja kan. Itu saja. Kadang-kadang bila bertegas macam ni, kena macam-macam kan. Tapi tak apa, pedulikan kan. Sebab itulah, macam saya kata lah, walaupun kami kena ban, walaupun kami kena tutup, walaupun kami kena macam-macam tindakan, walaupun sepanjang 2021 tu berapa kali masuk balai kan, masuk keluar balai kan, tapi kehendak Allah tu, kalau kata nak berlaku tanpa kita sendiri wujud pun, dia akan tetap berlaku kan. Kita ni tak ada apalah, kita ni macam dust in the wind, macam REO Speedwagon punya lagu tu, all we are is dust in the wind kan. Kita ni cuma debu-debu di atas angin ni saja, mencari alasan untuk bertemu pencipta kita ni. Perjuangan ni hari ni, walaupun peristiwa ni tidak diwar-warkan, tidak disebarkan dan tidak diceritakan. Terima kasih Tuan Aidil Khalid kerana highlight tentang penghakiman dalam ni. Bila dia highlight tentang ni, barulah semua sedar rupanya keputusan 2 hari lepas tu sangat-sangat besar dan melibatkan satu benda yang sangat-sangat besar dalam negara ni kan. Alhamdulillah syukur dan terima kasihlah kepada semua yang terlibat tu. Semoga Allah merahmati tuan-tuan semua. Hakim tu semoga Allah beri kekuatan kepada dia, kebijaksanaan, tempat dan peluang-peluang yang lebih tinggi tu nanti, insya-Allah.
dan juga semoga barisan penghakiman di atas, bahagian atas tu dapat memperbetulkan kembali banyak perkara-perkara yang berlaku sejak 2018 sehingga 2025 kan. Peristiwa-peristiwa yang mengubah banyak presiden yang dialami. Apa next milestone tu? Sekejap lagi kita baca. Kita akan cerita tentang milestone seterusnya. Apa kita nak pergi ke mana kan? Dalam pertemuan-pertemuan yang kita buat dan kita jumpa, walaupun tadi siang tadi jumpalah sahabat-sahabat aktivis lama kan. Sahabat-sahabat aktivis lama. Tanya tak mau ni lagi ke kan? Tak mau join, tak mau teruskan dalam aktivisme. Saya kata saya akan bantu daripada luar kan. Saya akan terus membantu daripada luar sebab saya nak fokus benda-benda lain, fokus tentang basic asas sejarah dalam negara ni. Jadi ini pun asas pembinaan negara ni. Alhamdulillah, apa ada dalam keputusan ni? Apa ada dalam keputusan ni? Peristiwa ni berlaku kerana apa? Daripada mana datang fakta-fakta tu? Perjuangan ni macam mana kan? Apa seterusnya kita nak buat? Maka bermulanya pada keputusan yang dibuat 2 hari lepas, keputusan ini perlu dipertahankan. Keputusan ini perlu diperjuangkan. Keputusan ini perlu diperkukuhkan supaya apa yang telah dicapai ini dia akan membuka jalan-jalan yang lebih jelas untuk membina paksi-paksi, kedudukan-kedudukan dan pasak-pasak yang kukuh untuk memastikan kepentingan Melayu dan Islam dalam negara. Tanah tumpah mereka, tanah tumpah darah mereka. Memanglah ada orang lain pun tanah tumpah darah, tapi kesetiaan tu mesti dalam bentuk dan rupa bentuk yang setia kepada adat, budaya, hujurat dekat sini, bilik dekat sini kan. Ini yang kita nak perjuangkan. Maaf, saya baca komen. Terlepas banyak dah. Banyak terlepas, sorry. Syah move on, waalaikumsalam. Nio waalaikumsalam. Assalamualaikum dari atas sofa. Samalah saya pun daripada sofa. Umar Hashim, waalaikumsalam. Pantai Dermaga hadir. Pantai Dermaga terbaik PD. Lepas ni PD. Lepas ni Tanjung Penaga kan. Tanjung Penaga. Semua kita kena jalankan benda ni. Uncle Kaldin, Tanjung Penaga, Pulau Pinang Darul Aman, insyaAllah. Pulau Pinang Kedah Darul Aman. Yi tembikai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkata akan mengenai dengan cerita pas pertama kali jumpa di KL Central. Itu cerita lain. Tapi ini cerita lebih besar pada tu. Ni Bandar Karpus. UEC Arif Zainul. UEC dia akan menurut selepas daripada ni kan. Ini semua macam bila tuan cakap tentang UEC ni kan. Inilah pasak dia. Inilah pasak utama yang yang diperlukan untuk kita mengubah semua tu nanti kan. Semua ni dia memerlukan keberanian kepimpinan tu. Kita perlukan pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang kerandut dia tidak dipegang oleh mana-mana pihak, pemimpin-pemimpin yang tidak menjadi barwa. Sorry minta saya sebut benda tu lah kan. Saya tak mau sebut benda ni, tapi memang kena sebut lah. Dia orang ni lah pelingkup. Kita ni semua menjadi tawanan dosa kepada pemimpin-pemimpin kita kan. Saya konsisten tentang perkara ni. Memang konsisten tentang perkara ni semasa dalam aktivisme lagi, semasa saya di dalam NGO pun, itulah perkara yang saya kata kan. Kita ni menjadi tawanan dosa kepada pemimpin-pemimpin yang membuat kerja-kerja onar mereka dan mereka kerandut mereka ni dipegang oleh orang-orang tu kan. Oleh pihak-pihak berkepentingan yang tengoklah apa jadi kan. Tengoklah apa jadi. Sudah sampai masa kita perlu reset minda kita. Kita perlu reset kita punya paksi, kita punya hala tuju, kita punya kesatuan pemikiran tu kan. Kalau kata mereka tak nak bersatu, kalau kata yang di atas tu nak bergaduh ke nak apa ke, pergi tu kat dia orang kan. Kalau saya sebut sini jangan kena. Orang lain sebut, orang lain mencarut, orang lain maki-maki hamun, orang lain sebut perkataan-perkataan kalau di dalam live, mereka akan boleh live macam tu saja. Tapi kalau saya kau sebut benda-benda macam tu, sekejap lagi akan kena ban kan. Dia buatlah tuduhan macam-macam. Disiplin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir untuk belajar. Samalah kita pun belajar sama-sama sini. Sangat jahat niat makhluk-makhluk tu. Arif Zainal memang jahat pada duluan. Meneruskan legasi ni. Ni t-shirt ni sebenarnya, t-shirt ni bila kita tengok kan, t-shirt ni beg kuning kita pun kena ban, permanent ban. Kalau nak t-shirt ni ada dalam showcase tu. T-shirt ni sebenarnya ialah cover kepada buku yang kita compile sebenarnya. Compile perjuangan yang sama ni, perjuangan 2021 kan. Cover buku tu. Tapi buku tu tak sempat print sebab saya sibuk dengan sejarah kan. Melompat ke aktiviti sejarah, membuat kota tua, dokumentari kota tua. Dah compile tapi tak siap lagi buku tu. Masih ada lagi, cuma cover buku tu kami cetak dalam ni. Kerana apa dah rupa ni, orang tengok apalah nama lambang ni macam nampak merdeka tapi dalam tu bendera UK. Bendera UK. Kenapa? Kerana kita kata kita merdeka, tapi keseluruhan yang ada yang mengisi bentuk kemerdekaan kita ni masih jadi legasi kolonial tu kan. Undang-undang kita masih undang-undang daripada kolonial, undang-undang tu masih kan.
Kita tidak ada common law versi Malaysia sendiri, walaupun ramai hakim-hakim telah mencadangkan, mantan-mantan bekas ketua hakim negara mencadangkan supaya kita ni ada versi common law kita sendiri, common law versi Malaysia ni kan, daripada zaman Profesor Ahmad Ibrahim tu kan. Lepas tu pergi ke zaman Tun Abdul Hamid bercakap tentang perkara yang sama juga kan. Arwah dah dulu kan. Mereka bercakap tentang perkara yang sama kan. Jadi apa makna merdeka kalau kata perlembagaan persekutuan yang menjadi asas kepada pembinaan negara ni kan, pembinaan negara ni ialah masih lagi di dalam bahasa Inggeris, itu ialah teks rasmi. Kalau ada apa-apa pertikaian, rujuk balik perlembagaan. Kalau rujuk perlembagaan ada dua versi terjemahan bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris, maka versi bahasa Inggeris tu yang akan dianggap dan dirujuk sebagai teks yang sahih. Jadi 2 hari lepas perkara ni telah diubah oleh keputusannya kan. Jadi pihak eksekutif tunggu apa lagi kan, jalankan dengan segera. Kalau kita benar-benar ikhlas, katanya mereka yang berada di dalam barisan kepimpinan inilah pejuang-pejuang bahasa satu ketika dulu kan, sampai lompat pergi spray papan-papan tanda tu semua kan, kata pejuang bahasa kan. Jadi inilah masanya di dalam memorandum yang kami hantar kepada dia kan. Saya ingat saya hantar satu memorandum bersama beberapa tuntutan yang kita minta dijalankan semasa era pemerintahan dia ni kan, di dalam ni. Sebab semasa dia pegang pemerintahan ni, antara perkara, adalah banyak perkara yang kita tak puas hati kan dia, tapi ada perkara-perkara baik kan, perkara-perkara baik yang apabila kita tengok semasa tahun 2023, awal 2023, apabila Peguam Negara membuat pengumuman bahawa usaha ke arah menjadikan teks bahasa Melayu perlembagaan persekutuan sebagai teks rasmi dalam negara ni sedang digerakkan. Dan walaupun pihak eksekutif membuat pengumuman tu pada 2023 kan, 2023 awal 2023, tapi perkara tu masih belum berjalan sampai hari ni kan. Akhirnya dengan usaha-usaha sahabat-sahabat kita kan, sahabat-sahabat kita yang bersama dalam memperjuangkan isu masa ni ialah kes saman melibatkan sekumpulan orang ni cuba mencabar enactment pentadbiran Islam dalam 8 negeri kan. Mencabar ni, mereka nak batalkan beberapa enactment tu dengan beberapa tuntutan kan. Termasuk dalam tuntutan tu ialah untuk memastikan semua anak-anak mu'alaf yang masuk Islam selepas pada 2018 tu dengan cara unilateral conversion tu, masuk Islam kerana salah seorang ibu atau bapa dia masuk Islam dan salah seorang mak dia tak masuk Islam, tapi dapat izin cuma ibu atau bapa yang masuk Islam tu, maka dia nak batalkan pengislaman mereka ni semua. Bayangkan besar tak besar keputusan ni kan. Bayangkan apa yang diusahakan oleh barisan peguam ni, Majlis Agama Islam yang terlibat dan sebagainya dalam isu ni. Ini semua pahala untuk tuan-tuan dan puan-puan. Menyelamatkan akidah, bukan saja menyelamatkan akidah budak-budak tu, dan menyelamatkan akidah negara ini. Akidah negara ini apa? Akidah negara ini negara Islam. Ini adalah negara Islam. Perkara 31 Perlembagaan Persekutuan menyatakan dengan jelas bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Dan basic dia, kebudayaan dia kat sini, negara ni ialah negara Melayu. Tengoklah dalam perlembagaan tu sendiri. Bacalah dalam perlembagaan tu. Itu jelas, sangat-sangat jelas kan? Sangat-sangat jelas. Uncle Khaldin, Tuan Nizam kata nak buat account logout. Logout dah ada account tu. Logout dah ada account, kena ban juga. Kena ban juga kat situ. Tapi tak apa, nanti perkara-perkara yang lebih sensitif, yang lebih keras dan tegas, saya akan masuk di sana. Sebab saya nak maintain samudera ni ialah pada perkara yang melibatkan asas negara ni dan sejarah asas dalam negara ni di sini. Tapi perkara-perkara yang melibatkan aktivisme, yang memerlukan tuntutan, memerlukan ketegasan, yang memerlukan pembongkaran yang lebih keras kan, saya akan buat dekat Logout Malaysia kan. Dekat Logout isu, insyaAllah kita akan pergi sana. Mana ada mana ada merdeka, tipu saja. Ramai yang cuba ni. Sebenarnya merdeka ni sepatutnya British tu melepaskan semua tanah jajahan dia. Cuma kita ni lambat dilepaskan, tapi dilepaskan pula dengan macam-macam syarat dia pula kat situ kan. Dia nak memastikan kepentingan dia kat sini masih kekal utuh di dalam ni. Dia nak memastikan supaya negara ni ditadbir dengan cara dia. Ada di dalam handset parlimen mereka. Dalam handset parlimen yang dibahaskan dekat UK, bahawa mereka memang cuba nak pastikan bahawa legasi
negara Melaya pada waktu itu, Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu, untuk dilepaskan, mereka nak lepaskan ni pada orang-orang yang sama pemikiran macam mereka, kan? Ada dalam Hansard Parliament tu. Nantilah kalau kata ada kesempatan, kita akan share, mungkin share dekat logout tu kan, dokumen-dokumen daripada British tu kan. Semasa kita buat satu projek ni, banyak dokumen-dokumen kita jumpa, dan juga dalam pencarian di dalam sejarah aktivisme yang kita buat, banyak perkara yang kita jumpa dalam tu kan. Dalam tu, dan ini menunjukkan bahawa sebelum mereka nak lepaskan negara ni, mereka mengambil masa yang lebih daripada sepatutnya mereka lepaskan. Sepatutnya mereka melepaskan tanah Melayu ni sejak 1947 kan. Tapi mereka tak lepaskan. Mereka masih menyedut dan menghisap hasil bumi negara ni untuk membayar hutang perang mereka kepada Amerika. Dan ini adalah Hansard Parliament UK tu. Dan ini kita lewat merdeka sampai 57 untuk pastikan legasi British kekal kat sini kan. Cenina, apa abang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cenina, duk hangat-hangat anak Rohingya dapat surat beranak ni bang. Kita ni jangan macam ni lah, mudah dia. Bab Rohingya ni, saya nak cakap bab Rohingya ni kan, ini political diversion kan. Ini political diversion, kena ingat kan. Ini propaganda. Saya kerja war room dulu kan. Saya kerja war room. Saya terlibat dengan war room politik, war room agency, banyak war room kan. Kita tahu macam mana kita nak divert isu kan. Macam mana satu isu tu nak dibuat dan di-divert dan dipropagandakan secara besar-besaran. Kerana apa? Dan perkara ni berlaku beberapa kali di dalam ni. Isu Rohingya ni adalah political diversion je. Political diversion kerana ada beberapa pihak nak mudahnya untuk kita fahamkan siapa punya kerja ni, siapa yang pernah terlibat dengan gerakan strategik kan. Siapa yang pernah terlibat, macam sebelum ni kita pernah sembang-sembang lah di dalam live kita semasa berjumpa tu semua kan. Kita sembang dan kita ceritakan di belakang setiap satu perkara yang berlaku tu, dia ada tangan-tangan di belakang dia kan. Nak tahu siapa dia? Nak tahu siapa yang menggerakkan perkara tu, ialah orang-orang yang mendapat untung paling banyak kan. Follow the money trail, follow the breadcrumbs kan. Itu dua perkara yang nak tahu kan. Nak tahu siapa punya kerja benda tu, nak tahu siapa yang punya kerja di belakang perkara-perkara yang berlaku dalam negara ni, kita tengok siapa yang mendapat untung paling banyak daripada peristiwa tu kan. Ini dah berlaku 2018 semasa PRU 2018 dan 2022 tak salah saya kan. Kalau tak salah 2022 kan. 2018 sebelum berlakunya PRU kan. Sebelum berlakunya PRU, 6 bulan sebelum tu dipropagandakan tentang kedatangan parti kan. Untuk mengatakan bahawa ini negara ni Bangla jadi rakyat, Bangla dah dapat IC, Bangla akan pergi mengundi dan sebagainya kan. Itu dibuat pada 2018. Propaganda tu dibuat pada waktu tu kan. Dan mereka nak bagi satu benda cognitive bias tau, untuk masukkan dalam subconscious mind kita ni, subconscious mind seluruh penduduk Malaysia ni, bahawa kalau sebut tentang parti, sebut tentang pendatang haram, sebut tentang kebencian kepada pendatang haram ni, kita kena mesti ingat muka dia, rupa dia seperti orang-orang dari Asia Selatan tu kan. Dengar parti, ingat parti, dalam ni automatik otak akan pergi set, dia akan nampak parti tu dalam rupa Bangladesh, pendatang daripada India, pendatang daripada Rohingya, pendatang daripada Bangladesh, dan ni semua rupa-rupa macam tu. Ini diversion yang biasa dibuat sebelum PRU kan. Sebelum PRU ini kena ingat kan, kena ingat benda ni kan. Kerana apa? Kerana mereka nak menyembunyikan masalah yang paling besar, ancaman paling besar yang datang daripada parti-parti belah timur tu. Parti-parti yang telah dibuktikan mereka mendapat IC dengan pengkhianatan yang dibuat oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Dah kena tangkap pun ramai kan. Mereka ni masuk dalam jumlah bukan ratus ribu, dah masuk ke tahap juta dah masuk dari sini. Dan ada satu statement yang keluar satu ketika sebelum ni mengatakan bahawa terdapat 1.2 juta pendatang daripada China tu masuk ke sini dan tak keluar kan. Dah ada benda tu kan. Lepas tu masuk lagi melalui program-program yang dibenarkan oleh kerajaan. Masuk pula melalui polisi membuka pintu secara seluas-luasnya, memberi fast lane kepada mereka nak masuk tanpa cek, tanpa tanya dengan detail dan sebagainya. Dan kebanyakan daripada tu apa jadi pun tak tahu kan. Dan ini sebenarnya mereka nak pastikan supaya kebencian tu rupa-rupa parti ni, kita akan nampak kau sebut parti pendatang haram yang perlu dihalau, perlu fokus pada orang-orang Islam. Orang Rohingya tu Islam. Myanmar tu bukan semua, Myanmar yang buat hal ni bukan semua orang Islam kan. Rohingya tu Islam. Dalam kategori pendatang daripada Myanmar ni, perangai tak tentu hala ni datang pada yang bukan Islam tu ramai kan. Tapi yang kena ni orang Rohingya. Kita ni janganlah jadi
pakai otak, kan, kena pakai otak. Siapa yang ambil untung daripada perkara ni? Kumpulan-kumpulan tu kan. Kumpulan-kumpulan tu sebenarnya dia nak fokus, nak shiftkan fokus kita kebencian tu kepada sini, nak gerakkan kebencian orang Melayu, orang rakyat Malaysia ni kepada kumpulan tu kan. Sedangkan sebelum daripada isu tu, dia berlaku isu kuil haram dan sebagainya tu, mereka buat political diversion ni, orang dah tak nampak dah masalah tu kan. Orang tak nampak masalah kuil haram tu semua dah kan. Orang nampak, oh ni musuh kita yang baru, ini kena halau. Orang tak nampak yang kumpulan yang datang bersama daripada timur punya ni, pendatang haram, parti daripada China ni, kita tak pernah nampak mereka sebagai parti kan. Ini yang paling bahaya ni. Mereka datang dengan usaha support daripada negara sana, daripada sana. Ada program-program yang dia buat kat sini, penjajahan. Dia ada berapa faktor tu. Nanti kita masukkan dalam live kat Lockout tu. Kita akan dedahkan satu persatu kan. Kita akan dedahkan satu persatu dekat Lockout Malaysia, nanti dekat TikTok Lockout Malaysia, kita akan dedahkan benda ni kan. Jadi jangan tertipu, follow the breadcrumbs, follow the money trail. Yang mendapat untung pada perkara ni adalah orang-orang yang tengah menyusun kerja-kerja yang menuju ke arah percaturan kuasa kat Malaysia ni kan. Supaya kita ni kalau tak nampak parti, itulah pendatang haram. Kita terlupa pendatang haram yang paling bahaya, pendatang haram yang datang daripada China tu kan. Itu jangan kita tertipu. Cenina Jamaluddin, salam semua geng dan ahli majlis, salam semua. Peristiwa apa tu? Rider jaket biru. Peristiwa dia adalah peristiwa bahawa 2 hari lepas keputusan mahkamah dah keluar yang memutuskan bahawa Perlembagaan Persekutuan, teks rasmi Perlembagaan Persekutuan ialah dalam bahasa Melayu. Nampak macam tak best kan. Dia nak peristiwa besar tu macam letupan lah apa benda semua. Ini benda patut paling besar ni sebenarnya kan. Kalau nak peristiwa besar, artis bercerai tu, itu pergilah page tu semua kan. Pergi dengar kat page tu kan. Kalau kata peristiwa besar, ini memang kalau kata kita faham tentang perjuangan, kita faham tentang legacy, kita faham tentang asas-asas negara yang kita nak tinggal kepada anak cucu kita, ini peristiwa paling besar yang melibatkan perjuangan, yang melibatkan banyak perkara, melibatkan tanah tumpah darah kita ni, melibatkan darah, keringat dan nyawa yang dikorbankan sejak satu ketika dulu. Ini kemuncak dia. Bayangkan 67 tahun mereka, tahun ke-68 ni lah. Tahun ke-68 ni lah baru bahasa Melayu itu pun melalui proses mahkamah, keputusan mahkamah, terpaksa cabar membawa perkara-perkara dalam mahkamah kan. Itu dia kan. Dan alhamdulillah harapnya keputusan ini dapat dipertahankan. Angka kali alhamdulillah. Muhammad 56145 alhamdulillah. Janet, apa benda jadi semalam keputusan mahkamah tu berkait dengan cabaran perempuan Hindu dan anak-anak yang Islam. Betul. Bukan dia seorang. Dia melibatkan beberapa individu yang daripada negeri-negeri ni dia ambil. Kalau kita tengok senarai tu kan, untuk mencabar. Di belakang ni nama-nama yang biasa dengan isu-isu yang melibatkan benda ni. Dan mereka mudah saja kan. Kita tengok daripada dulu lagi, banyak usaha digerakkan untuk memastikan susah untuk anak-anak mualaf ni masuk Islam. Mereka nak menyekat kan. Mereka nak menyekat pengislaman yang dibuat, sedangkan perkara 11.4 Perlembagaan Persekutuan tidak membenarkan mereka ni mendakwah, tapi kita ni boleh berdakwah kan. Ini negara Islam, tak ada masalah. Mereka nak cuba sekat supaya conversion rate orang-orang luar dalam agama Islam ni dikenakan sekatan tertentu sehingga susah nak buat benda ni. Dan alhamdulillah, semoga Allah merahmati hakim yang memberi keputusan ni. Semoga Allah memberi kekuatan kepada dia dan lebih ramai lagi hakim-hakim yang berani untuk menegakkan perkara yang benar, perkara yang selari dengan perlembagaan kan. InsyaAllah. Apa yang berlaku tuan baru masuk itu yang keputusan tu, saya dah apa yang demikian. Salam Tuan Nizam dan ahli majlis, terima kasih banyak. Undang-undang pun Yahudi yang draft. Undang-undang ni kalau kata ikut sejarah dia adalah jatuhan kuasa dia, Red Commission tu. Mereka mendapat feedback daripada banyak pihak, daripada persatuan-persatuan, daripada pertubuhan-pertubuhan yang akhirnya mereka masukkan dalam white paper tu. Dalam white paper tu mereka persembahkan perkara tu kepada Majlis Raja-Raja untuk di-approve. Raja-raja juga menghantar memorandum dan surat-surat kan. Termasuk kalau kita tengok surat-surat yang ada kan, memorandum Raja-Raja Melayu ni. Antara yang menarik sebenarnya kan, salah satu memorandum yang ditulis oleh surat yang ditulis oleh Raja Chulan dan Sultan Perak. Waktu Sultan Perak pada waktu tu kan, dia meminta apa? Dia mengatakan tangguhkan kemerdekaan sementara kan. Sementara ini dalam surat Sultan Perak.
semasa mereka mencadangkan kemerdekaan pada tarikh tertentu ni, Sultan Perak kata tangguhkan kemerdekaan sehingga jumlah penduduk Melayu dekat sini sampai 75% dan dihentikan kemasukan pendatang-pendatang asing ni ke sini kan. Surat daripada Sultan Perak kan. Ini kita dedahkan kan. Kita dedahkan surat daripada Sultan Perak kan. Dia mengatakan tangguhkan kemerdekaan sehingga jumlah orang Melayu kat sini sampai 75% dan diselesaikan masalah-masalah pendatang haram yang masuk ke sini, pendatang asing masuk ke sini, sehingga masalah tu diselesaikan, sehingga perkara tu dihentikan dan jumlah penduduk Melayu kat sini 75% proceed dengan kemerdekaan. Ini nasihat daripada Sultan Perak pada waktu tu kan. Nanti kita bawa surat tu nanti kan. Ada dalam memo Raja-Raja Melayu semasa zaman 1946 tu, 1948 semasa projek Millennium tu, dan juga semasa Red Commission punya ni kan. Apa bantahan, apa cadangan, memang banyak benda tu kan. Dan yang draft ni memang apa Suruhanjaya Red kan, tetapi berdasarkan apa yang dia submit, memorandum yang disubmit kan dekat sana, termasuk ada bantahan-bantahan untuk meletakkan Islam sebagai agama persekutuan kan. Ada bantahan dekat Parlimen British. Dia kata kalau kata meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, meletakkan perkara-perkara ni, macam mana orang-orang kita nak mendakwah kan, nak mendakyah kepada orang-orang Islam ni untuk masuk agama Kristian. Itu semua ada dalam perbahasan kat Parlimen British. Mereka cuba menolak perkara tu. Mujurlah ada seorang hakim pada Pakistan bertegas dengan perkara ni, memasukkan Islam sebagai agama persekutuan dan juga hak-hak perlindungan kepada orang Islam dalam negara ni. Maka apa yang cuba diputuskan dekat Parlimen British pada waktu tu, mereka kata susah untuk orang Kristian mendakyah orang Islam untuk masuk agama mereka, maka perkara ni terjamin dengan ketegasan hakim daripada Pakistan tu kan. Itu dia punya ni lah. Arif, boleh terus Google kes perempuan Hindu dan 2 anak disamkan bapa. Itu kes 2018. Indira Gandhi punya kes kan. Tapi berdasarkan pada kes tu dan dibawa oleh orang yang sama, mereka mencuba mencabar enactment pentadbiran Islam dalam beberapa negeri lagi kan. Abdul Pakri, Alhamdulillah. Abdul Wahid, Alhamdulillah. Maria Stasid, apa yang berlaku semalam Perlembagaan Persekutuan, memanglah benda ni macam tak best pun kan, tak best, tapi bagi orang yang perjuangkan perkara ni, ini perkara memang benar-benar paling besar dalam negara ni. Kalau nak kata benda paling besar yang berlaku ni, saya rasa inilah kan. Ini perkara paling besar sejak 1957 kan. Walaupun tak dengar pun kat mana-mana. Nak dengar apa kan, budak kayu basikal tu, dia bukan minat benda-benda ni kan. Dia benda-benda ni kalau boleh nak suppress. Nak suppress kan. Dia nak suppress isu-isu ni. Dia nak suppress, nak tekankan kumpulan-kumpulan ni, peristiwa-peristiwa macam ni, sebab ini akan offend kumpulan-kumpulan yang cuba menguasai negara untuk mengubah negara ini menjadi negara Malaysia, untuk mengubah negara ini, untuk lari daripada akar darah orang-orang Melayu kat sini. Itu yang mereka nak buat. Bagi kita benda ni besar. Sebab dia mengukuhkan kedudukan orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu kat sini. Maka selepas ni macam tadi satu komen tentang UEC dan sebagainya, ini boleh diselesaikan sedikit demi sedikit nanti, InsyaAllah kan. Bob Raja, Waalaikumsalam. Saya harap Bob sihat. Saya harap Bob selesai dah masalah-masalah tu kan. Itulah. Aku Rizal, apa yang berlaku? Maaf baru masuk. Itu yang kita dah terangkan tadi. Hafizah Sulaiman, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jamal Muhammad, Waalaikumsalam. Abdul Rais Muhammad Yusof. Abdul Rais Muhammad Yusof, macam member saya je nama kan. Panjang sangat cerita. Waalaikumsalam, terbaik. Adam Razali, Bob Hafidah Sulaiman, John Doe, awas ada gerakan yang nak hapuskan sistem beraja dan kesusahan di tanah negara kita. Itu memang ada kan. Sebenarnya sebelum pergi ke sana, sebelum sampai ke titik itu, apa yang akan mereka buat? Mereka akan pastikan sistem beraja ni hanya tinggal seremonial saja, untuk tujuan-tujuan seremonial saja kan. Mereka akan menghapuskan dan melumpuhkan semua kuasa-kuasa yang ada. Apa lagi kuasa yang ada pada Raja-Raja Melayu pada waktu sekarang ni? Kalau kita tengok, masih ada kuasa veto. Kuasa veto Raja Melayu ada pada 10 tempat di dalam Perlembagaan Persekutuan. Memerlukan veto, memerlukan kuasa perkenan daripada Majlis Raja. Contohnya persempadanan negeri dan sebagainya. Contohnya perkara yang melibatkan perkara 153 dan 152 dan beberapa perkara lagi. Ini memerlukan kuasa veto daripada Raja Melayu tu kan. Tetapi
Di dalam apa saja, di dalam undang-undang tubuh negeri, di dalam negeri mereka masing-masing, kuasa-kuasa ni sedang dihakis satu persatu kan. Sedang dihakis kuasa-kuasa mereka ni sedikit demi sedikit kan. Sehingga tidak lagi dihormati. Dan makin lama makin keluar kumpulan-kumpulan yang tidak hormat kepada kedudukan raja, titah-titah raja-raja ni kan. Ini kena ambil perhatian, ini kena ambil cakna. Istana pun kena ambil cakna tentang perkara ni. Dan kalau boleh tu kena titah untuk semua yang masih bersama dengan pihak istana ni untuk duduk bersama, titah, panggil, jumpa, apa yang boleh dibuat, apa yang boleh buat untuk saling melengkapi. Yang di atas tu nama semua yang di-Pertuan kan. Sejarah dalam negara ni sejak dulu lagi, semua yang jadi raja-raja dekat sini ialah yang di-Pertuan kan. Yang di-Pertuan tu maksud dia apa kan? Dia diangkat oleh orang-orang di bawah ni untuk menjadi raja kan, untuk menjadi raja kepada kita, untuk menjadi sultan kepada kita, untuk jadi pemimpin kepada kita. Bermula daripada zaman yang sebelum ni lagi kan. Bermula kalau kata nak yang paling tua, bermula daripada zaman Meru Mahawangsa tu sendiri kan. Apabila kalau kita baca dalam hikayat Meru Mahawangsa, dia masuk ke dalam Raja Merung, masuk ke Kedah, lepas tu diangkat oleh pemimpin-pemimpin tempatan sebagai raja di situ kan. Sebagai raja di situ. Pemimpin tempatan bersetuju untuk mengangkat dia raja situ. Macam tu juga dengan Atas Salsian Negeri Kedah untuk penggawa dengan Tan Dharma Dewa tu semua mengangkat Maharaja Derbar Raja sebagai raja mereka. Pemimpin tempatan mengangkat tu, orang tempatan mengangkat mereka. Begitu juga dengan peristiwa Demang Lebar Daun dengan Sangsa Purba. Sumpah wat orang Melayu tu. Bahawa kedua-dua ni saling bergantung antara satu sama lain. Dua-dua ni sama. Dia ada wat, dia ada sumpah setiap perjanjian tu. Tanpa yang ni mungkin tak boleh nak bergerak. Tanpa yang ni mungkin tak duduk di atas kan. So perkara ni perlu disedar, perlu bergerak, kekuatan tu perlu dibina semula, kesetiaan dan juga yang pihak memayung tu payunglah dengan baik-baik kan. Kalau tak, apa yang disebut oleh John Doe ni, dia akan berlaku tak lama lagi. Bukan kita tak tengok, satu dunia dah berlaku kan. Ini antara sistem raja ni antara sistem yang dah diwarisi sejak sekian lama, dan semakin lama semakin sikit negara-negara yang ada sistem ni kan. Yang mana yang ada kena pelihara kan. Kena pelihara. Sistem, kita bercakap tentang sistem. Kita tak bercakap tentang individu yang duduk pada posisi itu. Kita bercakap tentang sistem. Kalau kita baca di dalam dokumen Undang-Undang Tubuh Negeri, mana-mana negeri pun dalam negara ni, mereka meletakkan bahawa jika raja itu dia tidak bersikap macam orang Islam, perangai dengan buat maksiat dan sebagainya, maka majlis negara dalam negeri tu, dia adalah nama dia majlis negara lah, apa benda semua, dia ada nama majlis kat situ tu. Dia akan membuat satu keputusan untuk menggantikan raja tu dengan raja yang lain yang lebih dekat dengan Islam dan sebagainya. Kat mana? Dalam Undang-Undang Tubuh Negeri ada. Undang-Undang Tubuh Negeri semua ada kan. Mereka nak lenyapkan keturunan Melayu. Itu memang betul. Nua wajib turun. Dia apa kalau ada tahap yang wajib, lepas lagi wajib pada tu kalau ada kan, itulah kan. Tuan jangan tutup mic dengan tangan. Jadi tak clear. Minta maaf, sorry tadi. Sebab saya punya ni patah. Dia tu patah. Esok saya nak kena gam balik dia. Jadi mas, orang Melayu kena sedar, tanah Melayu, tanah orang Melayu. Betul. Tapi orang Melayu ada tanah sekarang ni. Orang Melayu ada tanah ke? Kita tengok dari segi tanah rizab Melayu, jumlah dia makin mengucut. Katanya makin lama makin sikit kan. Walaupun ada yang kata semakin bertambah. Tapi fakta-fakta di banyak tempat ada macam dekat Perak tu, tanah orang Melayu, tanah rizab Melayu, milik orang bukan Melayu, tapi dikatakan ini tidak menjejaskan apa-apa kan. Nama dia masih nama tanah rizab Melayu, tapi yang pemilik dia bukan pemilik Melayu. Dan ada banyak benda kan. Kita terlibat dengan kawan-kawan kita yang di dalam pergerakan aktivisme tanah ni kan. Itu orang Melayu jangan jual tanah. Mana yang kaya tu jangan beli kereta mahal-mahal, beli tanah kan. Kereta mahal kau ada duit terlebih banyak tu kan, nak beli bot ke, nak beli kapal terbang ke, nak beli apa ke, beli tanah. Kapal terbang tu kalau tak ada tanah tak boleh landing kan. Kalau kata beli bot kan, bot sampai lama nak duduk kat laut kan. Kita ni bukan kaum yang duduk kat laut lama-lamanya tu, walaupun kita ni bangsa pelayar kan. Kita tu cepat je buruk kan. Ada duit banyak, beli tanah, beli aset, beli rumah dan sebagainya. Buat perkara tu kan. Beli banyak-banyak. Land bank orang Melayu ni kena besarkan balik kan.
macam mana nak kuasai negara kalau tanah pun tak ada. Itu yang berlaku dekat Palestin kan. Itu yang berlaku kat sana apabila orang Yahudi masuk ke situ, beli tanah sikit demi sikit, pool resources dan sebagainya, membeli tanah, akhirnya sampai tak ada apa kan. Apa jadi pada hari ni sedang berlaku kat sini kan.